trending dan terkini di Dagang News. Pro 2 melakar sejarah apabila memasuki segmen kenderaan elektrik sepenuhnya dengan pelancaran model sulung nasional Pro 2 QVE 2026. Model EV segmen B ini ditawarkan pada harga RM80,000 seunit, tidak termasuk insurans dan bateri. QVE dibangunkan sepenuhnya di Malaysia dengan kos pembangunan mencecah RM800 juta dan dihasilkan di fasiliti baharu Pro 2 di Rawang. QVE singkatan kepada Quest for Visionary Electric Vehicle, melambangkan aspirasi jangka panjang Pro 2 dalam mobiliti elektrik. Presiden dan CEO Pro 2 Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, kapasiti awal pengeluaran ditetapkan 500 unit sebulan dengan sasaran meningkat kepada 3,000 unit menjelang suku ketiga 2026. Antara ciri keselamatan baharu ialah sistem pengesan kehadiran kanak-kanak yang mampu mengesan pernafasan dan pergerakan halus di tempat duduk baris kedua. Jika terdapat pergerakan selepas kenderaan dikunci, sistem akan menghantar notifikasi kepada pemandu. Pro 2 turut memperkenalkan skim Battery as a Service, iaitu langganan bateri untuk mengekang kos pemilikan. Pembangunan QVE berjaya diselesaikan dalam tempoh 28 bulan, hasil kerjasama rapat dengan MITI dan agensi kerajaan. Dengan pelancaran ini, Pro 2 mengorak langkah besar ke arah masa depan mobiliti elektrik negara.